Hotspur telah pun layak ke Liga Juara-Juara pada musim depan selepas mengharungi final Liga Eropah yang sangat epik dan juga manis bagi mereka. Kemenangan ini bukan saja mengubah banyak benda, bukan saja dari segi reputasi kelab, tapi juga dari sudut projek masa depan dan pasaran perpindahan. Salah satu kesan yang paling besar ialah Danny Leaf, pengurus Tottenham, kini dijangka akan lebih tegas dan keras dalam mempertahankan bintang-bintang utama Tottenham Hotspur pada musim panas ini. Salah seorang pemain yang disebut-sebut tidak boleh disentuh ialah Christian Romero. Pemain kebangsaan Argentina ini bukan saja menjadi pemimpin sebenar di final Liga Eropah, malah telah dinobatkan sebagai pemain terbaik musim Liga Eropah, Man of the Match dan kapten sementara dalam separuh masa pertama. Apabila Sun masuk babak kedua, dia mengambil alih liritan tersebut. Tapi prestasi Romero sangat-sangat luar biasa. Romero ialah pemain yang dibawa masuk oleh Fabio Paratici, bekas pengarah sukan Spurs. Ramai mungkin dah lupa, tapi Paratici ialah individu yang sangat-sangat penting di sebalik pembentukan skuad Spurs pada hari ini. Nama-nama macam Matissa, Vicario, Udogie, semua hasil mata tajam Paratici ini. Udogie sendiri pernah berada dalam radar banyak klub-klub besar dari Itali dan juga Eropah, tapi hanya Paratici ini saja yang sanggup tindak pantas untuk mendapatkan Udogie. Untuk Romero, ceritanya sangat-sangat menarik. Dia sebenarnya pernah dimiliki oleh Juventus, dibeli dari Genoa, dan ya, Paratici juga orang yang bawa dia ke Juventus dulu. Lepas tu Romero meledak di Atalanta sebelum disambut Spurs. Kini Romero hanya ada 2 tahun baki kontrak beliau di Tottenham, dan setakat ini masih belum ada sebarang rundingan lanjutan mengenai kontrak baru beliau. Tapi dengan tiket ke Liga Juara-Juara di dalam tangan, Danny Levy dijangka akan berjuang habis-habisan untuk memastikan Romero kekal di klub tersebut.